Assalamualaikum, bertemu lagi kita dalam video pewarisan. Hari ini, saya akan tunjukkan halaman ahli kepada yang telah menjadi ahli pewarisan. Sekiranya anda bukan ahli, anda hanya dapat melihat contoh paparan yang berada di bawah log masuk sahaja. Itu hanyalah gambaran sekiranya anda menjadi ahli. Untuk ahli pula, sebaik sahaja log masuk, sistem akan terus memaparkan langkah-langkah untuk membuat perancangan harta melalui laman ahli. Di halaman ini, terdapat 3 navigation bar di bahagian atas di mana boleh memilih sama ada ingin membuat perancangan pewarisan, mengurus pusaka ataupun menjadi affiliate untuk pewarisan. Navigation bar ini akan saya terangkan dengan lebih lanjut dalam video yang seterusnya. Untuk video kali ini, saya ingin fokus kepada penerangan laman ahli pewarisan. Jika anda lihat di bahagian kiri, terdapat langkah pertama iaitu kemaskini maklumat. Di bawahnya pula ada Khairat Plus yang memudahkan anda untuk melanggan khairat kami yang murah dan berpatutan. Di bahagian tengah pula adalah langkah kedua iaitu pengiraan faraid. Sekiranya anda telah mengisi maklumat faraid, secara automatik hasil pengiraan faraid akan dipaparkan di bahagian ini. Anda juga boleh membuat pengiraan semula dengan menekan butang kalkulator faraid yang disediakan. Seterusnya, di bahagian kanan, terdapat langkah ketiga, keempat dan kelima iaitu rancang pewarisan, urus pusaka dan jana pendapatan. Di sini, anda boleh terus klik ke bahagian yang anda ingin lakukan tanpa perlu melalui langkah satu persatu. Setakat ini sahaja video penerangan saya untuk laman ahli pewarisan. Sekiranya anda ada sebarang soalan atau cadangan, jangan segan untuk tinggalkan komen di ruangan komen. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di video yang akan datang dan jangan lupa jadilah ahli pewarisan. Okey?